Kalau seseorang meninggal dunia, ramai yang tak pasti apa jadi dengan simpanan KWSP si mati. Sebenarnya, wang dalam KWSP bukan hilang begitu sahaja. Ia adalah hak waris atau penama yang sah. Pertama sekali, kalau si mati ada membuat penamaan, proses jadi lebih mudah. Penama yang dinamakan boleh membuat tuntutan terus dengan KWSP. Tapi, penting untuk faham, bagi orang Islam, penama itu hanyalah pemegang amanah sahaja. Maksudnya, dia perlu agihkan wang tersebut mengikut hukum faraid kepada waris yang berhak. Kalau tiada penama pula, waris perlu melalui proses pentadbiran harta pusaka seperti mendapatkan surat kuasa mentadbir atau perintah pembahagian. Proses ini mungkin ambil masa, tapi ia penting untuk memastikan pembahagian dibuat secara adil dan sah di sisi undang-undang. Jadi, sebagai langkah awal, sangat digalakkan untuk setiap pencarum KWSP membuat penamaan supaya urusan waris nanti jadi lebih mudah. Dalam masa yang sama, waris juga perlu tahu hak mereka supaya tidak terlepas daripada menuntut apa yang sepatutnya. Ingat, merancang hari ini adalah untuk melindungi orang yang kita sayang pada masa hadapan.